Ini lecturer maths aku tau. Dia pun pernah mengalami juga, lecturer pun pernah mengalami. Dia ajar dekat BK4 tak silap masa tu. Masa tu student dia ramai lah, student kelas maths dia. Dia tengah ajar dekat whiteboard dia tulis. And then lecturer aku ni dia tanya soalan lah. Tapi ni bukan student aku, dia student subject maths lah. Okay. So dia tengah tulis dekat whiteboard tu. Dia tanyalah soalan. Biasa kita tengah tulis, tanya soalan, tiba-tiba ada seorang jawab. Dan jawapan tu betul lecturer tu kata memang betul jawapan tu. And then dia paling lah, lecturer tu paling ke belakang. Siapa yang jawab tadi? Macam terkejut lah sebab budak tu boleh jawab kan. Bayangkan pelajar dalam kelas tu semua diam. Semua mata macam tak tahu siapa yang jawab. Mata semua macam blank tau. Lepas tu lecturer kata, siapa yang jawab tadi? Miss, kita orang pun dengar Miss, tapi kita orang tak tahu siapa. Bayangkan sampai macam tu. Tahu tak? Masalahnya hantu tu pandai tau. Subjek maths lah tu. Lecturer tu tanya dia boleh jawab. Kau bayangkan? Mesti dah hari-hari duduk dalam agaknya lah. Sekarang dah tahu lah. Asyik dengar kuliah. Kau tahu start daripada tu lecturer tu tak buat dah kelas tu, tukar kelas lain. Sepatah dua kata, podcast ini bermula, mendidik, menginspirasi hingga ke mercu jaya.